Kalau hampa yang dah ada iPad, jangan bazirkan weh. Maksimumkan penggunaan iPad ni dengan floating keyboard daripada Gujodok ni. So bahagian ni dia magnet. So kita lekat je iPad kita kat sini. So kita dah boleh jadikan iPad kita ni macam laptop. So kalau kita memang bekerja menggunakan iPad ni, memang kerja akan lebih cepat, lebih efisien. Dia menggunakan connection Bluetooth yang terbaru tau. So memang tak nampak delay langsung. Terutamanya dekat bahagian trackpad ni, memang kita nak klik ke ataupun slide ke, memang smooth je. Dan dia punya keyboard typing experience dia pun kan memang smooth. Boleh rasa dia punya button tu memang sedap. Dan kita tak nampak delay langsung kat situ. So yang best dan apa yang tak ada dekat yang original tu kan, dia ada LED keyboard tau. So kita boleh adjust tahap kecerahan. Adjust ada beberapa wadah lampu LED ni. So memang kalau malam memang cantik gila. Dan satu lagi kan, kalau mungkin apa tak tahu, kalau yang original connection Bluetooth ni, kalau kita angkat daripada iPad ni, dia akan hilang tau. Tapi keyboard daripada Gujodok ni, walaupun kita angkat, connection masih tak putus tau. Memang berbaloi lah. So guys, memang aku sangat-sangat recommend untuk hampa guna floating keyboard ni. So supaya kita boleh maksimumkan penggunaan iPad tu, so nampak lebih style dan kerja kita akan lebih efisien. So tapi kita kena check model iPad kita tu dengan model floating keyboard ni. So dia ada beberapa size dan model tu. So mungkin kita boleh Google, ataupun nak lebih tepat lagi, kita check dengan seller tu, bagi tahu kita punya model iPad tu, nanti diorang akan suggestkan lah. Dan dari segi harga pun memang jangan risau, beza gila dengan harga yang original floating keyboard tu. Memang sangat berbaloi untuk kita grab. Okay, check dekat link.